Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian dan juga kepada pensyarah kami, Encik Zulkifli bin Yusof. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 4 akan membuat perbincangan secara berkumpulan mengenai isu konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih. Sebelum memulakan pembincangan, saya akan kenalkan dulu ahli kumpulan. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Wafi Daim dan Ani Amsyah, seterusnya Ahmad Haikal. Sebelum masuk ke isi yang utama, kita lihat dulu kepada definisi sempadan laut atau maritim. Sempadan laut atau maritim merujuk kepada garis pemisah yang menentukan keluasan kuasa sesebuah negara ke atas kawasan perairan di sekeliling wilayahnya. Penentuan sempadan ini dilakukan berdasarkan ukuran titik pangkal atau garis asas seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Laut Antarabangsa 1958. Garis asas ini digunakan untuk mengukur keluasan kawasan laut yang menjadi hak kedaulatan sesebuah negara yang mempunyai pantai. Kawasan ini merangkumi beberapa zon utama iaitu wilayah, pelantar benua dan zon ekonomi eksklusif ZEE. Selain menjadi rujukan utama dalam menentukan keluasan perairan, titik pangkal ini juga digunakan untuk menetapkan sempadan maritim antara negara-negara berjiran yang berkongsi sempadan laut. Dalam konteks ini, sempadan maritim memainkan peranan penting dalam mengelakkan pertindihan tuntutan wilayah serta memelihara hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara yang terlibat. Bagi Malaysia, kerajaan telah mengisytiharkan kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE pada 25 April 1980. Dalam pengisytiharan tersebut, Malaysia menetapkan bahawa kawasan ZEE meliputi sejauh 200 batu nautika dari garis pangkal pantainya. Dalam zon ini, Malaysia mempunyai hak eksklusif untuk meneroka, mengeksploitasi dan mengurus serta memelihara sumber semula jadi, termasuk hasil laut dan sumber tenaga seperti minyak dan gas. Penetapan ini amat penting bagi menjamin kedaulatan negara, keselamatan maritim serta pembangunan ekonomi yang berasaskan sumber laut. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengetengahkan isu berkenaan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan berkenaan isu konflik persempadanan. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulu, di antara Malaysia dan Indonesia. Isu mengenai pemilikan kedua-dua pulau ini pernah menjadi sumber pertikaian antara Malaysia dan Indonesia, khususnya berhubung dengan hak pengurusan zon ekonomi eksklusif ZEE yang berkaitan. Menurut Konvensyen Laut Antarabangsa 1998, kawasan maritim yang ditentukan oleh garis asas ini mencakupi 3 elemen utama. Pertama sekali, merupakan laut wilayah. Kawasan perairan yang terletak dalam 12 batu nautika dari garis pangkal yang mana negara berpantai memiliki kedaulatan penuh. Seterusnya, pelantar benua. Kawasan dasar laut yang terletak lebih jauh dari 200 batu nautika, tetapi negara yang berpantai masih memiliki hak eksklusif terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan tersebut, termasuk minyak dan gas. Ketiga, zon ekonomi eksklusif ZEE, kawasan yang membentang sehingga 200 batu nautika dari pangkal, di mana negara yang berpantai mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam laut, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh terhadap sesuatu kawasan. Okey, dalam konteks Pulau Sipadan dan Ligitan, pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa ICJ telah membuat satu keputusan yang memihak kepada Malaysia bahawa menetapkan Malaysia adalah pemilik sah kepada Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan faktor-faktor sejarah, penguasaan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh Malaysia terhadap kedua-dua buah pulau ini. Keputusan ini turut mempengaruhi sempadan zon ekonomi eksklusif di kawasan sekitar pulau-pulau tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kronologi perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Okey, macam yang kita tahu, pulau ni direbut oleh dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Saya akan mulakan dengan latar belakang dahulu.
Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di perairan Laut Sulawesi berhampiran pantai timur Sabah. Kedua-dua pulau ini tidak berpenghuni tetapi penting dari sudut strategik dan ekonomi, terutama berkaitan dengan sumber perikanan dan potensi minyak serta gas. Pulau-pulau ini dahulunya berada di bawah kawalan pentadbiran British melalui Borneo Utara Sabah, manakala Indonesia menganggap kawasan itu berada dalam lingkungan pengaruhnya selepas kemerdekaan dari Belanda. 8 Februari 1980 dan 14 April 1992 merupakan waktu ketika protes diplomatik Indonesia. Indonesia mula secara rasmi mengemukakan bantahan diplomatik terhadap Malaysia mengenai pemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tahun 1980, protes pertama dikemukakan melalui saluran diplomatik bagi menyatakan pendirian Indonesia bahawa pulau-pulau tersebut adalah sebahagian daripada wilayahnya. Pada tahun 1992, protes kedua telah dilakukan apabila aktiviti Malaysia di pulau tersebut semakin giat, termasuk pembinaan struktur pelancongan dan pos kawalan keselamatan. Seterusnya, pada 26 Mac 1990, rundingan dua hala gagal. Satu rundingan penting telah diadakan antara pemimpin tertinggi kedua-dua buah negara. Indonesia diwakili oleh Presiden Suharto dan Perdana Menteri Datuk Hussein On, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Rundingan ini diadakan di Kuantan, Pahang, bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian damai berhubung tuntutan wilayah ini. Namun, rundingan gagal mencapai persetujuan kerana masing-masing kekal dengan tuntutan mereka. Rundingan lanjutan melalui ASEAN juga tidak membuahkan hasil. Seterusnya, pada 2 November 1998, persetujuan bawa kes ke ICJ. Setelah usaha diplomatik gagal, kedua-dua negara bersetuju untuk menyerahkan penyelesaian kes ini kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Langkah ini mencerminkan komitmen Malaysia dan Indonesia terhadap penyelesaian secara aman melalui saluran undang-undang antarabangsa. Seterusnya, isu ekonomi dan eksplorasi minyak. Pertikaian menjadi lebih rumit disebabkan wujud kepentingan ekonomi yang tinggi di kawasan perairan sekitar kedua-dua buah pulau. Terdapat potensi sumber minyak dan gas. Selain kawasan tersebut menjadi lokasi penting bagi industri pelancongan dan perikanan. Kedua-dua buah negara tidak mahu kehilangan hak eksplorasi dan keuntungan ekonomi di kawasan itu. Seterusnya, pada 17 Disember tahun 2002, keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ akhirnya memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah hak milik Malaysia berdasarkan prinsip effective occupation, iaitu Malaysia menerusi British sebelum merdeka, menunjukkan pentadbiran yang berterusan, nyata dan efektif ke atas kedua-dua buah pulau tersebut. Malaysia menyediakan kemudahan asas membina rumah api dan mengawal aktiviti di pulau-pulau tersebut secara konsisten. Indonesia menerima keputusan ICJ tersebut dan menyatakan komitmen untuk mengekalkan hubungan baik dengan Malaysia. Akhir sekali, kesimpulan terhadap kronologi Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi contoh penting bagaimana pertikaian wilayah yang rumit boleh diselesaikan secara aman melalui perundingan antarabangsa. Ianya juga menunjukkan pentingnya dokumentasi sejarah, pentadbiran yang berterusan serta hubungan diplomatik yang matang dalam menangani isu sensitif antara dua negara jiran. Latar belakang, geografi dan sejarah. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dia terletak berhampiran dengan pantai timur Sabah di Malaysia. Untuk kedua-dua pulau ini dia tidak mempunyai penduduk yang tetap, tetapi mereka kaya dengan biodiversiti marin. Dia juga merupakan satu hal penting untuk industri pelancongan dan perikanan. Okey, kalau dari segi sejarah, kawasan ini dia dahulunya dia berada di bawah pengaruh Kesultanan Sulu yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pentadbiran British Borneo. Okey, kita lihat kepada isu-isu pula. Kita ada dua isu. Yang isu pertama, isu dan konflik kedaulatan.
isu yang kedua adalah isu sempadan maritim. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu konflik kedaulatan. Di sini saya hanya tulis poin saja. Seperti contoh, Malaysia dan Indonesia, dia masing-masing mendakwa kedaulatan terhadap dua-dua pulau. Betul isu ini timbul secara serius pada tahun 1967 dan dia berlarut selama beberapa dekad tanpa penyelesaian. Lepas tu pada tahun 1997, bola kedua-dua ini dia bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk mendapatkan keadilan secara sah. Okey, saya akan cerita pada poin pertama yang di mana kedua-dua pihak ini dia mendakwa kedaulatan terhadap dua-dua pulau. Okey, Malaysia dan Indonesia dia masing-masing mengemukakan tuntutan ke atas kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan warisan pentadbiran penjajahan yang berbeza. Kita tengok Malaysia dulu. Malaysia dia mendakwa bahawa kedua-dua pulau tersebut merupakan sebahagian daripada wilayah Borneo Utara yang dahulunya ditadbir oleh British North Borneo Company dan kemudiannya menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia setelah pembentukan negara ini pada tahun 1963. Okey, kita lihat kepada Indonesia pula. Indonesia dia mendakwa bahawa pulau-pulau tersebut merupakan sebahagian daripada warisan wilayah Hindia Timur Belanda yang di mana lokasi geografi kedua-dua pulau ini lebih hampir kepada Kalimantan berbanding tanah besar Sabah, iaitu Malaysia lah. Okey, kita pergi kepada permulaan konflik. Okey, permulaan konflik ni dah masuk kepada poin kedua. Isu ini dia mula timbul dengan lebih serius pada tahun 1969 sebagaimana yang anda boleh lihat di slide ini. Okey, apabila kedua-dua negara menjalankan aktiviti pengukuran dan peta wilayah masing-masing. Tindakan ini dia menimbulkan pertindihan tuntutan dan seterusnya menyebabkan ketegangan diplomatik yang berpanjangan. Sepanjang beberapa dekad, kedua-dua negara ini dia gagal mencapai penyelesaian melalui rundingan dua hala. Oleh itu, mereka telah mengadakan usaha penyelesaian secara undang-undang yang di mana yang ini akan masuk kepada poin ketiga, iaitu pada tahun 1997, Malaysia dan Indonesia akhirnya bersetuju untuk menyerahkan kes ini kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan juga tindakan ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk menyelesaikan konflik secara aman dan mengikut prinsip undang-undang antarabangsa. Kes ini dinamakan sebagai Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Simpadan, Indonesia and Malaysia. Okey, kita lihat setelah membuat perundingan serta membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa, keputusan mahkamah mula muncul pada tahun 2002, iaitu 17 Mei 2002, di mana ICJ membuat keputusan bahawa kedaulatan ke atas Pulau Simpadan dan Pulau Ligitan diberikan kepada Malaysia. Okey, keputusan itu dibuat berdasarkan prinsip effective occupation, iaitu penguasaan secara berkesan. Yang di mana Mahkamah Antarabangsa ini mendapati bahawa Malaysia telah menunjukkan aktiviti pentadbiran dan pembangunan yang lebih nyata dan juga lebih aktif berbanding Indonesia. Okey, contohnya seperti pembinaan rumah api di kedua-dua pulau oleh British, penguatkuasaan undang-undang seperti kawalan perikanan dan juga penyediaan kemudahan asas dan pemantauan keselamatan maritim. Okey, kenapa saya cakap pembinaan rumah api di kedua-dua pulau oleh British? Sebab sebelum ni kerajaan kolonial British dia adalah mentadbir Malaysia. Jadi pembinaan rumah api yang dibuat oleh kedua-dua pulau oleh British ini dianggap dibuat oleh kerajaan Malaysia pada tahun itu. Kerana apa? Kerana tanah itu telah menjadi milik Malaysia. Okey,
Indonesia pula tidak dapat membuktikan bahawa ia pernah menjalankan pentadbiran dan setara atau berterusan di kedua-dua pulau tersebut lah. That's why dia kalah. Okey, reaksi dan implikasi keputusan ini diterima oleh Malaysia dan menjadi bukti kejayaan pendekatan diplomatik serta undang-undang dalam menyelesaikan konflik antarabangsa. Walaupun Indonesia dia kecewa, tapi negara itu dia menghormati keputusan ICJ iaitu Mahkamah Antarabangsa dan tidak mengambil tindakan lanjut. Okey, dari sudut geopolitik, keputusan ini dia mengukuhkan kedudukan Malaysia di rantau Timur Sabah dan turut membawa implikasi kepada sempadan maritim serta hak eksplorasi sumber laut di kawasan sekitar. Okey, jadi kesimpulannya, isu dan konflik ini mencerminkan kepentingan memahami sejarah secara kolonial atau secara menyeluruh dan implikasinya terhadap sempadan moden. Ianya juga menunjukkan bahawa konflik wilayah tidak semestinya berakhir dengan konfrontasi bersenjata, tetapi boleh diselesaikan melalui saluran undang-undang dan diplomasi antarabangsa. Penyelesaian kes ini dia menjadi contoh yang baik bagi negara-negara lain dalam menangani pertikaian wilayah secara aman, tanpa tumpah darah, tanpa peperangan, tanpa melibatkan senjata api dan juga adil dan berlandaskan prinsip-prinsip undang-undang bertaraf antarabangsa. Jadi itu saja berkaitan isu dan konflik kedaulatan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu sempadan maritim. Saya mulakan dengan latar belakang. Isu sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia di kawasan sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Lingitan timbul disebabkan oleh warisan sejarah penjajahan. Kedua-dua negara mewarisi garis sempadan yang tidak jelas, hasil peninggalan penjajahan British dan Belanda. Ketiadaan pemutamadan sempadan maritim yang sah menyebabkan pertindihan tuntutan ke atas kawasan perairan yang sama. Ketidaktentuan ini menimbulkan ketegangan dan perselisihan antara dua negara berjiran. Seterusnya adalah kepentingan kawasan Laut Sulawesi. Laut Sulawesi bukan sahaja kaya dengan sumber perikanan, tetapi juga dipercayai menyimpan rezerv minyak dan gas yang tinggi nilainya di dasar laut. Kawasan ini turut menjadi laluan strategik bagi kapal dagang dan tentera yang melalui perairan Asia Tenggara. Selepas Mahkamah Keadilan Antarabangsa menyerahkan Pulau Simpadan dan Ligitan pada Malaysia pada tahun 2002, keperluan untuk menentukan sempadan maritim menjadi semakin penting bagi mengelakkan konflik di sekitar kawasan yang sensitif ini. Seterusnya, kawasan pertindihan dan ketidaksepakatan. Pertikaian melibatkan 3 aspek utama, iaitu yang pertama, zon ekonomik eksklusif ZEE, di mana kedua-dua negara menuntut kawasan laut yang sama sejauh 200 batu nautika dari pantai masing-masing. Yang kedua, pelantar benua. Malaysia dan Indonesia mengemukakan tuntutan berbeza terhadap perluasan pelantar benua mereka di Laut Sulawesi. Yang ketiga, garis dasar. Perbezaan dalam penetapan garis dasar pantai masing-masing menyebabkan perbezaan besar dalam pemetaan sempadan maritim. Seterusnya adalah langkah yang diambil oleh kedua-dua negara. Sejak awal 2000-an, Malaysia dan Indonesia telah mengadakan beberapa siri rundingan dua hala bagi mencari penyelesaian. Sebagai langkah sementara, rondaan bersama turut dijalankan di kawasan yang dipertikaikan untuk mengurangkan ketegangan. Namun begitu, insiden penahanan nelayan dan kapal dari kedua-dua negara masih berlaku, mencerminkan ketiadaan persefahaman sepenuhnya mengenai sempadan sebenar. Seterusnya adalah asas perundangan. Kedua-dua negara merupakan penandatangan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut PBB
pada tahun 1982 atau UNCLOS. Artikel 74 dan 83 UNCLOS menyeru agar negara-negara yang terlibat dalam pertikaian sepadan menyelesaikan secara rundingan berasaskan prinsip keadilan dan undang-undang antarabangsa. Malaysia cenderung menggunakan prinsip garisan pertengahan, manakala Indonesia lebih menekankan keadaan khas seperti bentuk pantai yang tidak sekata dan faktor sejarah. Untuk cabaran utama, ada beberapa cabaran utama menghalang penyelesaian pantas isu ini. Pertama, tafsiran sejarah yang berbeza oleh Malaysia dan Indonesia terhadap dokumen penjajahan silam. Kedua, faktor geografi seperti bentuk pantai yang kompleks dan kedudukan pulau-pulau kecil. Ketiga, tekanan politik domestik yang sering memanipulasi isu sepadan sebagai sentimen nasionalisme. Akhir sekali, ketiadaan mekanisme tetap untuk menyelesaikan pertikaian jika rundingan gagal. Untuk cadangan penyelesaian, antara cadangan penyelesaian ialah meneruskan rundingan dua hala secara konsisten dan berterusan tanpa tekanan politik dalaman. Seterusnya, kedua-dua negara boleh mempertimbangkan penubuhan zon pembangunan bersama untuk tujuan eksplorasi sumber sementara menunggu penyelesaian sepadan muktamad. Jika rundingan gagal, rujukan kepada Mahkamah Timbantara Antarabangsa boleh menjadi langkah seterusnya. Selain itu, pelibatan ASEAN sebagai pihak ketiga yang berkecuali boleh membantu memudahkan penyelesaian damai antara dua negara anggota ini. Terima kasih kepada rakan-rakan saya. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada implikasi konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di negara kita. Pertama sekali, kita akan lihat kepada ketegangan politik dan diplomatik. Konflik persempadanan dan tuntutan bertindih sering menyebabkan ketegangan dalam hubungan politik antara dua negara yang terlibat. Misalnya, apabila dua negara menuntut kawasan yang sama seperti wilayah maritim, pulau atau sepadan darat, masing-masing akan mempertahankan hak mereka berdasarkan sejarah atau undang-undang antarabangsa. Keadaan ini boleh mengganggu kerjasama diplomatik yang sedia ada dan negara yang terbabit mungkin bertindak membekukan rundingan, menarik balik duta atau membawa isu kepada antarabangsa seperti Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Yang kedua pula, ancaman keselamatan dan ketenteraan. Apabila konflik sepadan tidak diselesaikan, ianya boleh membawa kepada peningkatan ketegangan ketenteraan. Negara yang terlibat mungkin meningkatkan kehadiran tentera di kawasan pertikaian sebagai langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Tapi tindakan ini sering dilihat sebagai provokasi oleh pihak lawan. Ini boleh mencetuskan konfrontasi bersenjata secara tidak sengaja atau disengajakan. Seterusnya, implikasi yang ketiga adalah daripada kesan ekonomi. Konflik persempadanan dan tuntutan bertindih terhadap kawasan yang strategik seperti Pulau Sipadan dan Ligitan membawa implikasi ekonomi yang signifikan. Bukan sahaja kepada negara yang terlibat, malah kepada komuniti serantau. Kawasan-kawasan ini lazimnya kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak, gas asli dan hasil perikanan yang bernilai tinggi. Namun, akibat ketidaksekepatan terhadap pemilikan sah kawasan tersebut, usaha untuk meneroka, mengeksploitasi atau membangunkan sumber-sumber ini sering terkendala atau tertangguh. Ketidakpastian undang-undang ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari segi potensi hasil negara. Tambahan pula, konflik yang berlarutan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur antarabangsa. Pelabur asing cenderung menjauhi kawasan yang tidak stabil kerana risiko geopolitik yang boleh menjejaskan pelaburan mereka. Ketidakpastian ini bukan sahaja membantutkan pertumbuhan ekonomi di kawasan berkenaan, tetapi juga menjejaskan usaha pembangunan infrastruktur, pelancongan dan perdagangan maritim. Akibatnya, peluang pekerjaan, peningkatan taraf hidup serta pemodenan kawasan setempat turut terbantut, menjadikan konflik ini sebagai penghalang utama kepada pembangunan ekonomi yang mapan dan berdaya saing. Seterusnya,
kita akan lihat pula kepada implikasi yang keempat, iaitu kesan sosial dan kemanusiaan. Dari segi sosial dan kemanusiaan, konflik tuntutan bertindih membawa beban yang besar kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yang dipertikaikan. Penduduk setempat seringkali berdepan dengan ketidakpastian terhadap identiti nasional mereka, terutamanya jika lokasi tempat tinggal mereka terletak di sempadan yang kabur atau berada dalam wilayah menjadi rebutan dua negara. Keadaan ini akan menimbulkan dilema kepada mereka dari segi status kerakyatan, akses kepada pendidikan, rawatan kesihatan dan bantuan kebajikan kerana mereka mungkin tidak diiktiraf secara rasmi oleh mana-mana kerajaan. Di samping itu, mereka juga berisiko kehilangan perlindungan undang-undang dan hak asasi. Memandangkan ketiadaan pentadbiran yang tetap dan sah menyebabkan ruang kosong dalam pelaksanaan undang-undang. Komuniti terjejas mungkin berasa terpinggir, tidak dilindungi atau tidak diberi perhatian dalam sasar pembangunan nasional. Dalam jangka masa yang panjang, situasi ini boleh mencetuskan ketegangan sosial, penyebaran rasa tidak puas hati, malah mengundang potensi konflik dalaman sekiranya hal ini tidak ditangani secara menyeluruh. Justru, penyelesaian segera dan tuntas amat diperlukan demi memastikan kesejahteraan rakyat serta keharmonian masyarakat terus dipelihara. Seterusnya, kita lihat pula kepada gangguan aktiviti maritim dan perdagangan. Konflik persepadanan maritim seringkali menyebabkan gangguan yang ketara terhadap aktiviti perkapalan dan perdagangan antarabangsa, terutamanya apabila melibatkan kawasan laluan laut yang strategik seperti Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Selat Sunda. Kawasan-kawasan ini merupakan laluan penting untuk kapal dagang yang membawa barangan perdagangan dari pelbagai negara. Dan sebarang ketegangan atau konflik di kawasan ini boleh menyebabkan gangguan besar dalam pergerakan kapal. Negara-negara yang terlibat dalam pertikaian sepadan biasanya akan menguatkuasakan sekatan atau menjalankan rondaan ketenteraan di perairan tersebut yang meningkatkan risiko keselamatan kepada kapal-kapal yang melalui kawasan tersebut. Ini mengakibatkan kelewatan dalam penghantaran barang, sekaligus menjejaskan kelancaran rantaian bekalan global dan meningkatkan kos logistik. Lebih daripada itu, sektor perikanan turut terjejas apabila kawasan tangkapan yang sebelumnya bebas diakses oleh nelayan tempatan, kini menjadi kawasan yang dikawal ketat oleh pihak berkuasa negara-negara yang terlibat. Keadaan ini memberi impak langsung kepada ekonomi komuniti pesisir yang menggantung sepenuhnya kepada sumber laut untuk kehidupan mereka, kerana mereka tidak dapat lagi menangkap ikan dengan bebas atau terpaksa menghadapi risiko ditahan oleh pasukan keselamatan negara lain. Kesemua faktor ini menunjukkan betapa seriusnya gangguan aktiviti maritim terhadap ekonomi dan keselamatan negara-negara yang terlibat. Seterusnya, kita akan lihat kepada pencemaran alam sekitar. Selain memberikan kesan kepada aktiviti ekonomi, konflik persepadanan maritim turut memberi kesan negatif yang besar terhadap alam sekitar. Kawasan yang dipertikaikan sering kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak, gas asli dan hasil laut yang berharga, menjadikannya sasaran eksploitasi oleh negara-negara yang terlibat. Dalam usaha untuk mengukuhkan tuntutan ke atas kawasan tersebut, pihak-pihak yang terlibat seringkali melaksanakan aktiviti eksploitasi yang tidak terkawal seperti pengambilan minyak dan gas serta penangkapan ikan secara berlebihan yang memberi impak langsung kepada ekosistem marin. Aktiviti pengerudian minyak contohnya berisiko mencemarkan alam dengan tumpahan minyak, manakala penangkapan ikan secara berlebihan menyebabkan kemusnahan habitat marin dan mengancam keputusan spesies ikan yang terancam. Lebih memburukkan keadaan, ketidakadaan kawal selia antarabangsa yang jelas untuk melindungi kawasan yang dipertikaikan menjadikan usaha untuk mengurangkan kesan negatif ini sukar dilaksanakan. Tanpa perjanjian atau kerjasama antarabangsa yang kukuh, negara-negara yang terlibat mungkin akan terus mengeksploitasi sumber tersebut tanpa mengambil kira kesan jangka panjang terhadap alam sekitar. Hasilnya, kerosakan terhadap terumbu karang, habitat marin dan biodiversiti laut semakin ketara, yang akhirnya memberi kesan kepada kelestarian alam sekitar dan kehidupan komuniti yang bergantung kepada ekosistem tersebut. Pencemaran alam sekitar yang berlarutan ini bukan sahaja memberikan kesan buruk kepada alam semula jadi, tetapi juga menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir seperti kestabilan ekosistem global. Sebagai penutup daripada perbincangan kami pada hari ini,
Isu konflik persempadan maritim merupakan cabaran yang besar yang memberi kesan menyeluruh dalam pelbagai aspek, terutamanya terhadap kestabilan serantau, keselamatan pelayaran, perdagangan antarabangsa dan kelestarian alam sekitar. Gangguan terhadap laut strategik boleh menjejaskan ekonomi global, manakala eksploitasi sumber secara tidak terkawal pula mengundang kemusnahan ekosistem yang bernilai tinggi. Situasi ini menunjukkan bahawa konflik sempadan bukan sahaja melibatkan perebutan hak kedaulatan, tetapi juga menuntut kebertanggungjawabkan bersama dalam mengurus dan melindungi kawasan yang sensitif. Justeru, penyelesaian secara damai melalui rundingan diplomatik, pematuhan kepada undang-undang laut antarabangsa seperti UNCLOS serta pembentukan mekanisme kerjasama serantau adalah amat-amat penting bagi menjamin keamanan jangka panjang. Dengan adanya persefahaman dan kerjasama yang kukuh, kita dapat mengelakkan ketegangan, memastikan kelancaran aktiviti ekonomi serta memelihara alam sekitar demi kesejahteraan bersama dan kelangsungan generasi yang akan datang. Saya akhiri pembentangan kami dengan serangkap pantun. Laut terbentang luas berjasa, sepanjang dijaga tanda berdaulat. Hindari konflik demi bersama, agar alam dan damai terpelihara. Sekian dari kami, terima kasih. Dan sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya mewakili Ani Amsyah dan juga Muhammad Haikal mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian dan kesudian atas mendengar pembentangan ini hingga ke akhir. Diharapkan perkongsian ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Sekian, terima kasih.